Jangan sama sekali kita jadikan Al-Quran itu hanya sekadar bacaan pembuka majlis. Betul Ustaz, betul. Ataupun sekadar bacaan ketika mana kita naik pangkat. Ataupun sekadar bacaan bila rumah kita diganggu makhluk halus. Kan? Waktu tu Ustaz, tangan kiri saya lumpuh. Jadi tangan kanan saya inilah yang menulis satu. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Karang Craft Studio. Bersama saya hari ini, hos anda Muhammad Ashraf dalam segmen draft pertama Cerita Sebelum Buku. Dan Alhamdulillah hari ini kita bawakan salah satu, kita kata, sosok yang dikenali ramai, bahkan wajahnya selalu terpampang di kaca televisyen, dan dia juga merupakan salah seorang penulis di Karang Craft. Kita bersama hari ini dengan Ustaz Zarifi Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, afiat sejahtera Ustaz Ashraf. Alhamdulillah. Okey Ustaz, sebelum kita bergerak ke soalan-soalan seterusnya, macam biasa Ustaz, biasa pendengar-pendengar kita nak tahu juga, kita kata siapa ataupun boleh Ustaz ceritakan latar belakang sedikit sebanyak background Ustaz sebelum Ustaz dikenali sebagai seorang penulis hingga ke hari ini Ustaz. Okay, saya Muhammad Zarifi Muhammad Daud, mendapat pendidikan awal di Pulau Pinang. Di SMKA Al-Masyhur Lelaki, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Masyhur Lelaki Pulau Pinang. Saya berasal dari Kelantan Ustaz Ashraf, tetapi oleh kerana ayah saya ni merupakan pegawai penjawat awam, pegawai kastam, jadi lamanya ayah ni bertugas di Pulau Pinang. Jadi saya sejak tadika sampai tingkatan 5 memang bersekolah di Pulau Pinang. Jadi boleh lorat nasi kandak tu boleh lah. Walaupun dalam kad pengenalan IC 03. Okey. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA dalam bidang ilmu wahyu. Oh, sama lah kita. Sama. Ustaz Ashraf ni junior lah, super junior. Jadi saya dalam bidang, khususannya dalam bidang usul fiqh, dan kemudian saya sambung pula di peringkat sarjana peringkat masters di bidang perundangan syariah. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan dapat berkhidmat sebagai seorang pendakwah, tetapi kalau by professionnya saya sebagai penjawat awam, sebagai pegawai hal Islam di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Ustaz Ashraf. Okey. So kita kata pengajian tertinggi Ustaz sekarang ni adalah master. Ya. Ada perancangan untuk sambung ke PhD ke Ustaz? InsyaAllah sekiranya diberikan keafiatan, kesihatan dan kelapangan, InsyaAllah saya berhajat untuk sambung ke peringkat seterusnya insyaAllah. Okey baik Ustaz. Kalau kita boleh flashback ataupun kita patah balik ke zaman kecil, masa Ustaz kecil, siapa sebenarnya diri Ustaz ni sebelum orang kenal Ustaz sebagaimana yang dikenali sehingga hari ini kan? Sebelum orang kenal Ustaz sebagai seorang penulis, sebagai seorang pendakwah, dan sebagainya lah. Siapa diri Ustaz ni waktu kecil sebenarnya? Kalau di peringkat rendah dan di peringkat tadikan dan peringkat rendah dulu Ustaz, saya ni macam kanak-kanak yang lain lah, kanak-kanak riang yang lain lah. Waktu petang main bola. Zaman tu tak ada PlayStation. Okey. Yang kita main apa? Guli, gasing, layang-layang, baling slipper Ustaz, baling slipper, main toy. Itu adalah permainan zaman itulah. Tetapi yang saya ingat balik, ketika saya bersekolah tadika dan sekolah peringkat rendah dulu Ustaz, saya ni jenis minat seni suara. Okay. Kalau di kelas agama itu, kalau ustazah tanya siapa nak azan asar, saya yang volunteer angkat tangan. Saya ustazah. Okey. Saya ustaz. Jadi saya suka azan, orang Pinang panggil bang. Saya suka azan, bang, baca Quran, tilawah. Jadi kalau saya ingat flashback balik waktu saya kecil dulu, saya lah orang yang pertama volunteer dalam kelas dulu, nak azan, nak baca Quran, nak tilawah. Saya lah orangnya. Jadi itulah saya ingat minat saya sejak kecil dulu Ustaz Ashraf. Bila Ustaz kata Ustaz minat seni suara Ustaz, adakah certain pertandingan yang Ustaz join waktu sekolah, contoh nasyid ke, ataupun memang Ustaz join tilawah Quran, hafazan, pertandingan azan? Sebab kita tahu, kita kenal Ustaz sebagai
seorang penyanyi juga sekarang kan. So memang minat tu dari kecil ke sebenarnya Ustaz? Forte saya forte saya. Maknanya memang minat saya dulu, saya suka masuk pertandingan tilawah Al-Quran. Okey. Saya masuk sejak darjah 4. Okey. Waktu itu darjah 4 tu dah masuk sampai ke peringkat negeri, alhamdulillah, negeri Pulau Pinang. Oh, Pulau Pinang, okey. Kemudian masuk darjah 5, saya dah mewakili negeri Pulau Pinang ke peringkat kebangsaan. Saya ingat waktu darjah 5 dulu Ustaz, peringkat kebangsaan di waktu itu di negeri Sarawak. Kali pertama dapat naik kapal terbang, alhamdulillah. Naik belon, naik kapal terbang, alhamdulillah. Darjah 6 juga mewakili negeri Pulau Pinang dan alhamdulillah darjah 6 Ustaz, waktu itu rezeki saya dapat Johan, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat sekolah rendah, peringkat kebangsaan. Dan alhamdulillah tingkatan 1 juga saya masuk tilawah Al-Quran, dapat Johan juga. Dan alhamdulillah waktu tingkatan 2 Ustaz, oleh kerana saya menang peringkat kebangsaan, saya telah terpilih mewakili negara Malaysia. Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, peringkat remaja yang berlangsung di negara Iran, Tehran. Dan alhamdulillah dalam peringkat antarabangsa ketika itu saya dapat nombor 2 Ustaz. Okey. Nombor 1 Johannya negara Iran, saya wakil Malaysia dapat nombor 2, dan dapat nombor 3, tempat ketiga waktu itu negara Thailand. Okey. Jadi itulah kenangan-kenangan ketika saya bersekolah rendah dan sekolah menengah Ustaz. Alhamdulillah dengan asbab Al-Quran kita dapat belajar sesuatu dalam hidup, alhamdulillah. Okey. Waktu tu form 4 Ustaz, form 5. Tingkatan 2, form 4. Tingkatan 2. Oh, tingkatan 2 Ustaz. Form 2 maaf. 14 tahun dah pergi Iran Ustaz. Alhamdulillah. Oh. Pengalaman lah Ustaz. Satu pengalaman yang baik lah. Satu pengalaman yang besar, walaupun baru umur 14 tahun je Ustaz dapat satu pengalaman yang besar, dah dapat pergi ke negara seperti Iran lah. Saya kira Ustaz asbab Quran kan, asbab Quran. Alhamdulillah. Okey baik Ustaz. Macam saya sejujurnya saya mula berkecimpung ataupun mula minat dalam bidang agama ni sebab yang membentuk persekitaran saya ketika itu adalah sekolah menengah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz dulu di Izzuddin ke? Tak. Saya dulu di SMKA Turah di Sungai Besar je. Oh, Sungai Besar. Sebab saya kata persekitaran sekolah menengah tu membuatkan saya minat mendalami ilmu agama ni Ustaz. Dan kalau macam Ustaz pula bagaimana? Apa kita kata persekitaran ataupun faktor yang mendorong Ustaz melihat dunia sekarang sebenarnya Ustaz? Saya juga seperti Ustaz Ashraf lah. Maknanya bila kita bersekolah tadika, kemudian selepas tadika tu kita bersekolah kebangsaan sebelah pagi, dan lazimnya sebelah petang tu kita masuk kelas agama ataupun sekolah agama. Kan? Kalau sekarang ni kafar lah. Jadi dengan kelas agama itulah sebelah petang itulah pukul 2 sampai pukul 5 tu. Pukul 2 petang sampai asar tu. Di situlah kita belajar jawi, kita belajar subjek tauhid, akidah, fiqh, akhlak, adab, sirah kan. Di situlah yang membenihkan minat kita untuk kita memberikan perkhususan kepada bidang keagamaan. Alhamdulillah Ustaz, saya kira waktu sekolah rendah dululah bermula kita disemai minat untuk minat program ataupun subjek-subjek agama. Dan syukur alhamdulillah lah, ya cikgu-cikgu, ustaz-ustazah kita di sekolah peringkat rendah dululah yang telah mula membenihkan minat kepada kita semua ni untuk belajar agama, alhamdulillah. Okey. So jadi kiranya Ustaz pun sama dengan saya lah, bermula daripada sekolah menengah kita mula menceburi bidang-bidang agama ni sampailah ke hari ni Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Ashraf. Sampai ke hari ni. Okey Ustaz. Kalau macam tadi Ustaz cerita dulu waktu sekolah rendah, waktu sekolah menengah, pada awalnya Ustaz minat Ustaz ke arah seni-seni suara. Macam tadi Ustaz katalah nasyid sampai pergi ke Tehran. Oh dahsyat Ustaz. Jadi bila Ustaz mula sedar ataupun Ustaz mula jadikan penulisan ni sebagai satu hobi? Penulisan sebagai suatu hobi sebenarnya saya bermula ketika saya berada di tahun terakhir di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey. Tahun 3 waktu itu saya bertemu dengan mentor saya waktu itu, saudara ataupun Tuan Haji Ahmad Fazli bin Yusof. Beliau merupakan seorang motivator yang memang terkenal dengan sifat beliau yang mahu mendidik generasi muda waktu itu. Jadi beliaulah yang memperkenalkan saya untuk menulis buku, teknik dan kaedah untuk menulis buku.
Dan saya ingat ketika saya di tahun akhir UIA waktu itu, Ustaz Ashraf, beliau ajak saya untuk menulis sebuah buku resepi kejayaan pembentangan, resepi kejayaan untuk presentation. Dan beliau mengajak saya sebagai co-writer ataupun co-author, sebagai penulis kedua. Di situlah Ustaz Ashraf saya mula belajar macam mana nak menulis sebuah buku, nak membahagikan judul ataupun membahagikan bab demi bab. Apakah teknik untuk kita menulis dengan gaya bahasa untuk memujuk orang membaca. Jadi Tuan Haji Ahmad Fazli Yusof lah merupakan mentor pertama saya dalam bidang penulisan, dan alhamdulillah dengan berkat coaching ataupun tunjuk ajar beliau lah, hari ini saya belajar dan terus belajar untuk menulis sebuah karya, insya-Allah. Okey. So jadi Tuan Haji Ahmad Fazli Yusof. Tuan Haji Ahmad Fazli ni lecturer ke Ustaz kat UiA time tu? Beliau merupakan seorang motivator. Banyak mengendalikan sesi-sesi motivasi, dan beliau juga seorang penulis, Ustaz. Okey. Jadi dari situlah bermulanya. Di situlah berkutik cinta untuk menulis. Untuk menulis. Okey. Waktu tu apa yang awal-awal Ustaz rasa nak tulis, Ustaz? Adakah Ustaz bermula dengan penulisan di media-media sosial, ataupun kita kata luahan-luahan di blog dan sebagainya? Apa yang Ustaz mula tulis waktu tu? Zaman 2003, 2004, 2005, Ustaz. Waktu tu zaman Blogspot. Okey, betul. Blogspot. Tu. Blogspot, Friendster, MySpace, itu zaman itu. Jadi yang saya belajar waktu tu saya tulis di Blogspot tu lah. Blogspot dan Friendster saya tak ingat. Saya rasa Friendster ni dulunya kita hanya kita hanya muat naik gambar saja. Jadi captionnya itu, ciapan itu taklah terlampau panjang. Dan zaman saya belajar dulu juga, Ustaz Ashraf, saya ingat waktu itu di akhbar-akhbar ni, termasuk Sinar Harian, kita boleh email surat pembaca. Jadi saya bermula dengan itulah, surat pembaca, kemudian di Friendster, di Blogspot, saya menulis sedikit demi sedikit untuk kita mengasah minat dan mengasah bakat untuk kita menulis. Itulah permulaan saya, Ustaz Ashraf. Kalau Ustaz ingat lagi, Ustaz, boleh share sikit apa yang Ustaz mula tulis tu? Saya tak ingat lah, Ustaz Ashraf. Tapi saya ingat dulu, oleh kerana kita zaman student dulu, zaman pelajar, kita menghantar artikel di surat pembaca waktu itu, kita menulis tentang kemahasiswaan lah. Contoh mahasiswa yang berakhlak mulia, bagaimana ciri-cirinya. Dan zaman itu saya ingat, kalau di Karangkraf, zaman majalah I. Majalah I. Dan majalah I Love Islam. Itu zaman waktu itu. Jadi waktu itu saya tulis artikel umum lah. Akhlak dalam Islam, menjadi mahasiswa yang hebat bukan setakat dalam dunia akademik, ataupun dalam bukan hanya hebat pada sijilnya, tetapi hebat pada akhlak dan tata budinya ataupun budi pekertinya. Jadi itulah permulaan saya menulis, Ustaz Ashraf. Okey, baik Ustaz. Kita bergerak sikit ke karya Ustaz lah, Sembuh dengan Kalam Tuhan ni, Ustaz. Pada mulanya, kenapa Ustaz terfikir untuk menulis buku ini? Dan kalau saya nak katakan kenapa Ustaz memilih tema Sembuh dengan Kalam Tuhan ni untuk ditulis, Ustaz? Takdir Allah, Ustaz Ashraf. Pada 15 Ramadan 2025. Allah uji saya dengan satu ujian yang tak pernah saya terfikir. Tapi saya pergi ziarah orang sakit. Sebagai contoh, pada tahun 2024, saya ziarah Al-Fadhil Ustaz Haslin. Ustaz Haslin Bahrain. Ataupun kita terkenal beliau dengan jenama Ustaz Haslin Bollywood. Ustaz Haslin Bollywood. Ya, betul. Saya ziarah beliau di Hospital UPM ketika mana Ustaz Haslin ni diuji dengan stroke. Jadi saya ziarah beliau. Ziarah di katil hospital, kita bacakan doa pada tuan guru kita ini, kita doakan, kita ucap perkara yang baik-baik. Jadi pada waktu itu, Ustaz Ashraf, tak pernah tergambar pun dalam fikir kita yang satu hari nanti saya pula yang akan diuji dengan stroke. Allah. Pada 15 Ramadan
bulan 3 2025, takdir Allah saya pula yang diuji dengan stroke. Dan saya masuk ke hospital yang sama, hospital UPM, hospital pengajar UPM, Ustaz Ashraf. Jadi ketika mana saya diuji dengan stroke, ketika saya masuk di ward tu Ustaz, saya tercari-cari tulisan-tulisan, ya, perkongsian-perkongsian pesakit-pesakit stroke. Kenapa kita nak cari bagaimana cara untuk kita dapat pemulihan, untuk kita bangkit daripada ujian. Jadi waktu tu Ustaz, saya gelintar TikTok lah. Saya tengok TikTok, nak tengok pengalaman-pengalaman yang mana para pesakit stroke, bagaimana mereka bangkit untuk mencari pemulihan. Saya jumpa Ustaz, antaranya TikTok Puan Rik. Puan Rik, ini satu. Yang kedua, Dr. Fadra. Yang ketiga, Mr. Oyot ataupun Saudara Khairul Haslam. Ini antara TikTok yang saya jumpa, yang saya cari, yang saya tonton untuk saya dapatkan tentunya kaedah rawatan, kaedah pemulihan yang mereka telah lalui. Jadi Ustaz, saya berada di hospital UPM selama sebulan. Jadi saya berkata dalam hati saya, alangkah baiknya kalau saya dapat menulis catatan demi catatan yang mana mungkinlah catatan itu dapat dijadikan rujukan, dapat dijadikan perkongsian kepada sesiapa sahaja yang diuji dengan stroke ataupun diuji dengan sakit yang berat ataupun diuji dengan ujian hidup. Mudah-mudahanlah catatan itu, hasil perkongsian pengalaman saya, ia dapatlah memberikan tunjuk ajar ataupun perkongsian hala tujulah perkongsian untuk sesiapa sahaja untuk bangkit dalam ujian kesihatan ataupun ujian kehidupan yang dilalui oleh mereka. Jadi itulah Ustaz, titik mulanya saya kata elok juga kalaulah saya dapat menulis. Mudah-mudahan catatan ataupun ujian itu dapat dijadikan panduan, pedoman dan tunjuk ajar kepada sesiapa yang sedang berduka dan sedang berhadapan dengan ujian hidup. Ustaz Ashraf. Allah. Okey, jadi memang waktu tu Ustaz dalam keadaan berada di hospital. Ya. Dan sambil berada di hospital sambil menulis, sambil menaip. Saya minta kepada isteri saya untuk bawa laptop. Jadi di hospital itulah tempat permulaannya ketika ada sesi kosong Ustaz. Selepas kita sesi fisioterapi, setelah doktor datang bertemu memberikan rawatan kepada kita, sesi lapang ataupun masa kosong itulah saya buka laptop dan saya menulis, menaip ia sedikit demi sedikit untuk saya jadikan, abadikan. Alhamdulillah akhirnya termuatlah kisah itu dalam buku Sembuh dengan Kalam Tuhan ini Ustaz. Satu, saya nak kongsi satu perkara yang menakjubkan daripada cerita Ustaz ni. Walaupun Ustaz kata tadi diserang stroke, kita tahu bila stroke ni sebahagian daripada badan kita akan lumpuh, betul Ustaz? Betul Ustaz. Jadi Ustaz masih ada kekuatan untuk menaik waktu tu juga Ustaz? Saya lumpuh Ustaz, sebelah kiri saya sebulan. Bila kita duduk di hospital ni, rupanya ada masa yang lama Ustaz. Masa sangat panjang sebab pada waktu pagi lazimnya doktor akan datang kepada kita untuk periksa kita. Ini lazimnya pada pukul 9 pagi ataupun 9.30 pagi ataupun pukul 10 pagi. Itulah waktunya, lazimnya begitu. Kemudian kita ada sesi fisioterapi. Lazimnya saya dulu Ustaz, fisioterapi saya ni sekali sebelah pagi dan sekali sebelah petang. Dan lazimnya setiap sesi fisioterapi itu sejam. Jadi maknanya saya ada waktu yang sangat panjang ketika berada di katil hospital itu. Waktu orang ziarah Ustaz, lazimnya tengah hari lah, pukul 12 tengah hari ataupun petang, pukul 5 petang. Lain daripada itu, masa lapang kita. Jadi Ustaz, dengan waktu yang terluang, waktu yang ada itu, saya buka laptop dan perlahan-lahan saya cuba untuk menulis beberapa perkara. Waktu tu Ustaz, tangan kiri saya lumpuh. Jadi tangan kanan saya inilah
yang menulis satu. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Dan akhirnya terhasillah karya sekarang. Alhamdulillah. Sembuh dengan kalam Tuhan. Okey. Ya. Kalau kita melihat kepada karya Ustaz sekarang, Sembuh dengan Kalam Tuhan, yang mengangkat tema bangkit daripada ujian. Sebenarnya kenapa Ustaz memilih tema ni? Dan Ustaz rasa kenapa tema ni penting untuk semua masyarakat lah pada waktu sekarang ni? Baik, tentu sekali lah Ustaz Ashraf. Setiap kita ni pasti akan Allah berikan ujian. Betul, betul. Sebab kita ni manusia. Saya teringat lagi ketika mana saya di ward. Waktu itu Profesor Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Oh, okey, Dr. Farid. Naib Chancellor UIS kan, UIS, Universiti Islam Selangor. Beliau datang pada saya. Dia kata, Zarifi, sabar atas ujian ini. Allah tak perlu bincang pun dengan kita sebelum Allah nak berikan apa-apa ujian pada kita. Ini kalam yang memang saya akan ingat sampai bila-bila. Kalam Tuan Guru kita ini. Allah memang tak perlu bincang pun dengan kita sebelum Allah nak bagi apa-apa ujian pada kita. Sebab apa? Sebab kita ni hamba. Kan Allah bagi ujian itu kerana apa? Satu, Allah nak angkat darjat kita. Okay. Yang kedua, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, itulah bahasa tanda kasih sayangnya Allah pada kita. Allah akan bagi ujian kepada kita. Jadi kerana itulah Ustaz Ashraf, apabila saya menulis buku ini, harapan saya apabila buku ini sampai kepada tangan tuan-tuan dan puan sekalian, walau apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan berputus asa, jangan putus harap. Yang penting kita mesti hadap ujian itu dengan kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dan berdamai dengan takdir yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita. Itu prasyarat penting untuk kita bangkit dalam setiap ujian hidup kita. Ustaz Ashraf, memang kita perlu bangkit dalam ujian. Prasyaratnya nombor satu, kita mesti terima dahulu ujian tersebut yang Allah bagi pada kita. Terima dan berdamailah dengan takdir Allah itu. Okey. Baik Ustaz, jadi bila Ustaz menulis ni ataupun bila Ustaz cuba mengangkat tema bangkit daripada ujian ni Ustaz, bahagian mana yang Ustaz rasa paling susah sebab dia menyentuh emosi? Dan mungkin Ustaz boleh cerita sikit kalau Ustaz ada menangis ke waktu menulis ni. Allahu Akbar. Bagaimana yang Ustaz rasa memang agak menyentuh emosi ataupun pandangan masyarakat terhadap ujian, bangkit daripada ujian ni Ustaz? Antara bab yang benar-benar menyentuh saya, muka surat 207. Babnya berdamai dengan takdir. Okay. Ustaz Ashraf, berdamai dengan takdir. Sebab tuan-tuan perempuan, apabila Allah uji kita ni, memang cabaran nombor satu, cabaran paling besar iaitu kita nak terima ujian itu. Yalah Ustaz, kita tengah-tengah sihat, tiba-tiba Allah uji lumpuh sebelah kiri ni. Ada perkara yang kita tak dapat buat seperti sedia kala sebab bila datang ujian itu. Jadi syarat nombor satu, kita mesti terima, berdamai dengan takdir. Rupanya dalam Al-Quran ada satu ayat yang memberikan kelegaan kepada kita. Apa ayatnya? Saya catatkan dalam buku ini. Surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 216, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terjemahannya Ustaz Ashraf? Saya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada ketikanya sesuatu benda yang pada mata kita ni kita tak suka, kita tak nak benda tu berlaku, tetapi benda yang kita tak nak, benda yang kita tak suka itulah wa huwa khairul lakum. Benda itulah yang baik untuk kita. Tuan-tuan perempuan, ayat inilah yang benar-benar menumbuk hati saya untuk terima setiap ketetapan dan ketentuan Allah.
Sakit siapa yang suka, tuan-tuan dan puan? Betul. Ustaz Ashraf, siapa yang nak sakit? Kita semua tak nak sakit, betul. Tetapi percayalah, bila Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, ada kebaikan, ada manfaat, ada sinar di depan kita nanti. Bila kita tak tahu. Dan itulah yang kita sebut sebagai hikmah. Wa huwa khairul lakum. Dan ada ketikanya dalam hidup kita ni, tuan-tuan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada tikanya benda yang baik, benda yang kita suka, tiba-tiba tak dapat. Kita mengeluh, kita berkeluh kesah. Kenapa aku tak dapat benda yang aku nak ni? Benda yang happy tu sebab apa tak dapat? Percayalah tuan-tuan, benda yang pada mata kita cantik, mata kita kata baik itu, rupa-rupanya tak dapat sebab Allah Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Wa huwa syarrul lakum. Benda itu benda tak baik, benda tak elok kalau kita dapat pun. Maknanya Ustaz, ketika mana kita diuji dengan apa juga ujian, syarat nombor 1, kita kena menerima dengan hati terbuka, kita berdamai dengan takdir, kerana setiap apapun ketentuan Allah, pasti ada kebaikan dan pasti ada hikmah yang terselindung di dalamnya. Saya bila Ustaz sebut ayat tu kan, saya terflashback balik waktu zaman saya study di sekolah menengah lah. Oh ya, Ustaz saya pernah saya kata Ustaz saya pernah menceritakan ataupun membahaskan tentang ayat ni. Simple je sebenarnya Ustaz. Dia kata, jangan sedih kalau apa yang kita nak tu Allah tak bagi, Ustaz. Sebab boleh jadi Allah tak bagi tu sebab itu lebih baik untuk kita. Betul, Ustaz? Betul. Jadi betul lah macam Ustaz kata, ujian siapa je yang nak? Siapa je yang nak ujian kan? Sakit dan sebagainya, siapa je yang nak? Tapi dengan ujian tu lah kita perlu bangkit dari ujian tu, Ustaz. Okey, baik Ustaz. Jadi dalam karya penulisan Ustaz ni, sebenarnya Ustaz bukanlah fokus kepada orang yang, maksudnya ujiannya bukan sakit saja, betul Ustaz? Maksud ujiannya bukan sakit, sebab kita ada kepelbagaian ujian, Ustaz. Jadi kalau Ustaz boleh ceritakanlah, bila Ustaz nak ambil tema bangkit daripada ujian tu, adakah memang Ustaz bayangkan apakah yang Ustaz bayangkan pembaca karya Ustaz ni adalah orang-orang yang sentiasa diuji? Baik, Ustaz Ashraf, Rasulullah SAW apabila diajukan soalan tentang masalah, seorang sahabah namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i, dia datang jumpa Rasulullah, dia mengadu masalah. Ya Rasulullah, anak aku hilang, anak aku telah ditawan oleh musuh. Anak dia hilang, anak dia ditawan oleh musuh, tak balik di rumah. Jadi Auf bin Malik Al-Ashja'i ni jumpa Rasulullah nak minta tips, petua daripada Rasulullah, lagu mana aku nak selesai masalah aku ini. Apa saranan Rasulullah? Nabi kata, kamu baliklah ke rumah, kamu baca doa dan zikir, banyak-banyak zikir ini. Apa zikirnya? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Auf bin Malik Al-Ashja'i apabila dapat petua ataupun tips daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh yakin dia balik ke rumah dan dia ikut apa yang Nabi ajar tadi. Nabi suruh ajar doa ataupun zikir itu kepada isterinya, dan bacalah doa ini banyak-banyak kepada Allah dan mintalah doa kepada Allah dengan penuh pengharapan. Dia pun Ustaz doa sungguh-sungguh dengan penuh pengharapan. Akhirnya dengan izin Allah, anak dia tadi ketuk pintu balik rumah anak dia tadi. Dengan asbab apa? Dengan asbab zikir dan doa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Contoh yang kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni du'a ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku satu doa yang mana doa tu boleh aku baca dalam salat aku, ya Rasulullah. Dalam satu riwayat lain sebut boleh aku baca di rumah aku nanti, ya Rasulullah, tolong ajar pada aku satu doa.
Ustaz, apa doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Tuan-tuan dan puan, Nabi ajar doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ustaz Ashraf, Nabi ajar doa ini kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Intisari doa ini membawa maksud doa minta ampun kepada Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, sebab rahmat dan keampunan itu terletak pada sisi kamu ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Jadi Ustaz, bila kedua situasi ini, bagaimana Nabi ajar kepada kita bila kita berdepan dengan masalah, bila berdepan dengan ujian, bila berdepan dengan musibah, jangan lupa kembalilah, patah baliklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhtiar manusiawi yang kita buat, bila sakit jangan lupa pergi hospital, dapatkan nasihat doktor, dapatkan rawatan doktor, ya. Setelah kita berikhtiar dengan ikhtiar manusiawi, jangan lupa letakkan kebergantungan kita kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Caranya macam mana? Kerana itulah Ustaz, kita jodohkan buku kita ini, Sembuh dengan Kalam Tuhan. Maknanya makin kita diuji dengan Allah, makin kita kena rapat dengan Allah, dengan kembali kepada Allah. Caranya bagaimana? Kena banyakkan membaca Al-Quranul Karim. Kerana itu kita jodohkan Sembuh dengan Kalam Tuhan. Kena makin banyak baca Quran, sebab Allah Ta'ala sebut, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran itu secara bertahap-tahap, beransur-ansur. Sebab apa? Al-Quran itu syifa, sebagai ubat. Ubat apa? Ubat penyakit hati, penyakit rohani, ubat kegelisahan, ubat keduka citaan, ubat resah, ubat bimbang. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran itu memberikan rahmat kepada sekalian hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Kerana itu Ustaz, saya sebut tadi, bila kita berada di atas katil hospital, kita waktu itu pemikiran kita galau Ustaz. Galau ni maknanya bimbang. Kacau bilau. Kacau bilau, fikir macam-macam. Anxiety, stres, bimbang, resah macam-macam. Selain kita dapat nasihat daripada doktor, kita dapat ubat dan seumpamanya, kena baca Al-Quran banyak-banyak. Baca itu bukan sekadar baca, tetapi baca dengan faham. Bila baca dengan faham, percayalah, ia akan menjadi kepada kita penawar kepada kegelisahan dan penawar kepada kebimbangan. Kerana itu Ustaz Ashraf, bila saya di ward, saya minta isteri saya bawa Al-Quran berjilid tu. Juzuk 1 per juzuk. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Kalau kita nak pegang Quran yang 30 juzuk tu mungkin rasa berat kan, rasa beban. Jadi kita buka yang per juzuk tu. Kan hari pertama di hospital pegang juzuk 1 tu. Jadi saya bacalah juzuk 1 tu, dapat habis mungkin 2-3 hari, alhamdulillah. Kemudian hari yang berikutnya pegang juzuk 2 pula. Jadi maknanya tuan-tuan puan, bila kita berada di ward, kita mesti akrab dengan Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran lah yang akan menjadi penyembuh kepada jiwa kita. Wallahu'alam. Okey, baik Ustaz. Bila Ustaz cerita pasal doa tadi Ustaz kan, kadang-kadang saya sendiri pun, bahkan mungkin penonton-penonton pun, dia akan tertanya-tanya Ustaz. Ya. Kita ni hari-hari berdoa. Tapi hari-hari berdoa, kadang berdoa doa yang sama Ustaz. Ya. Sampai kadang-kadang rasa fed up nak berhenti. Sebab benda tu tak jadi pun, tak jadi, dapat kan? pun, tak dimakbulkan pun. Apa yang kita kena buat sebenarnya Ustaz? Kalau Ustaz boleh share sikit. Baik, tuan-tuan dan puan, percayalah, saat kita diuji, saat kita disentuh dengan ujian, Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat berdoa. Nikmat berdoa ni lah tuan-tuan dan puan yang Allah nak bagi kepada kita bila ataupun saat kita diuji dengan ujian. Yalah Ustaz, contoh saya,
Kerana itu Ustaz, buku ni saya tulis bukan sekadar untuk kita meletakkan ayat Al-Quran, hadis dan pandangan ulama, tetapi kita tulis dengan pengalaman hidup kita. Kan saat kita diuji, saat itu kita berada di titik yang paling rendah. Bila kita kena stroke, bila saya kena stroke tuan-tuan, saya lumpuh separuh badan, sebelah kiri saya ni lumpuh sebulan. Memang belah kiri sampai ke kaki ke? Ya, sampai kaki. Daripada tangan ni Ustaz, tak boleh angkat, tak boleh menggerak-gerakkan. Ya, tak boleh bergerak, tak boleh menghayun kaki. Waktu itu kita hanya meletakkan kepasrahan kita kepada Allah sahaja. Sebab waktu itu yang boleh menggerakkan kaki, tangan kita tak ada orang lain dah. Yang boleh menggerakkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kerana itu tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita bila kita berdoa, nombor satu syaratnya jangan tergesa-gesa. Jangan kita berdoa saat ini kita nak dimakbulkan oleh Allah, 5 minit selepas kita berdoa tak boleh macam tu. Kerana itulah tuan-tuan, Nabi sebut kepada kita, doa kita ni akan dimakbulkan Allah 3 cara. Betul. 3 jalan. 3 jalan. Pertama, doa kita itu Allah akan makbulkan di atas dunia ni. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Allah perkenan doa kita Ustaz. Tetapi Allah Ta'ala tidak makbulkan atas dunia ni. Allah bagi bila? Allah tangguh, Allah bagi di hari akhirat nanti. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, Allah makbulkan doa kita dengan caranya, Allah perkenan doa kita, tetapi Allah tak bagi apa yang kita minta tu Ustaz. Allah bagi cara mana? Allah bagi cara lain. Caranya Allah selamatkan kita daripada musibah, daripada kemalangan, daripada bencana. Allah selamatkan kita daripada musibah. Jadi ini 3 cara kata Nabi bagaimana Allah Ta'ala memakbulkan doa kita. Kerana itu Ustaz, bila saat kita diuji ujian, kan Allah bagi kepada kita musibah, saat kita boleh bangun setiap pagi, setiap hari kita bangun, kita dapat semangat untuk berdepan, cari solusi, cari ikhtiar untuk menyelesaikan masalah kita. Itulah juga caranya Allah sedang memakbulkan doa kita. Dengan Allah bagi semangat kepada kita, daya juang untuk berdepan dengan ujian tersebut. Allah. Itu cara Allah makbulkan doa kita Ustaz. Okey baik Ustaz. Dengan tema bangkit dari ujian, bangkit dari segala ujian lah, tak kisahlah sakit ataupun diuji dari segi harta kekayaan, diuji dari segi mental, fizikal Ustaz. Apa yang Ustaz sebenarnya nak sampaikan dan nak tinggalkan kepada pembaca, kepada industri buku ni sendiri dan kepada diri Ustaz sendiri sebenarnya? Nombor 1, jangan pernah kita sangka buruk kepada Allah. Allah, betul. Jangan pernah kita sangka buruk kepada Allah. Sebabnya setiap ujian yang Allah bagi kepada kita itu ada rahmat dan ada nikmat yang terselindung di dalam nikmat tersebut ataupun di dalam ujian tersebut. Karena itulah tuan-tuan, bila saya diuji ujian ini, saya berpegang kepada tagline Ustaz, sihat itu nikmat. Okey. Sebabnya tuan-tuan, betul lah kata hadis Rasulullah sebut pada kita, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi, 2 nikmat terbesar yang sokmo-sokmo manusia terlupa. Sokmo-sokmo manusia tak pernah syukur. Apa dia? Nikmat sihat dan nikmat masa, nikmat kesempatan yang Allah bagi pada kita. Jadi Ustaz, tuan-tuan sekalian, nombor 1, sembuh dengan kalam Tuhan ini, sembuh dengan kalam Tuhan ini. Saya berhasrat untuk berkongsi. Nombor 1, jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Ya, jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Kita mesti bersangka baik kepada Allah atas setiap ketentuan yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita Ustaz Ashraf. Okey. Baik Ustaz, bila cerita pasal jangan pernah bersangka buruk dengan Allah kan, salah satu mesej yang Ustaz cuba sampaikan dalam buku Sembuh dengan Kalam Tuhan ni, dia bagi saya adalah salah satu saya boleh kata sifat yang kadang-kadang saya sendiri pun susah untuk tidak lakukan dia. Sebab kadang-kadang macam saya kata dia, kita nakkan satu perkara tapi tak dapat. Dan kita mula bersangka buruk dengan Allah Ustaz. Kalau Ustaz boleh share sikit Ustaz, ada tak sesuatu perkara yang Ustaz
bila ustaz tak sangka buruk dengan Allah, rupanya ini hikmahnya. Rupanya ini yang ustaz dapat, benda yang lagi besar yang Allah cuba bagi kepada ustaz bila ustaz sangka baik, sentiasa sangka baik dengan Allah. Pertama Ustaz, bila saya sakit ni, yang saya dapat nikmatnya iaitulah nikmat bersahabat. Bila saya berada di ward, itu terlantar di ward, Masya Allah, ramai sahabat-sahabat, jiran, tetangga, sanak saudara yang datang berziarah, yang kita tak pernah pun ucap terima kasih di atas nikmat persahabatan sebelum ini. Okey. Jadi bila kita diuji ni Ustaz, tuan-tuan dan puan, kita sangat dahagakan, sangat memerlukan doa rakan-rakan kita. Kita tak tahu asbab doa siapa. Kita tak tahu dengan doa siapakah yang Allah makbulkan. Mungkin ya, sahabat yang terpisah lama dengan kita, yang kita tak pernah bertemu ataupun kita jarang bertemu, dengan asbab doa beliau, doa dia itulah yang menyebabkan Allah memakbulkan doa beliau, kita dapat kesembuhan. Jadi nikmat bersahabat, nikmat persahabatan ini adalah nikmat yang sangat besar, yang jangan pernah kita pandang rendah. Kerana apa Ustaz? Kita tak tahu doa siapakah yang Allah makbul dengan asbab itulah Allah selamatkan kita, Allah keluarkan kita daripada masalah yang kita sedang berdepan kita itu, Ustaz. Okey Ustaz, kalau saya dapat simpulkan daripada kisah-kisah Ustaz sebelum ni, bila Ustaz kata pasal jangan sangka buruk dengan Allah, tak sangka Ustaz bila Ustaz sendiri kan diuji dengan sakit, dan Alhamdulillah dengan sakit tu Ustaz dapat siapkan satu buku Ustaz. Alhamdulillah. itu hikmahnya Ustaz. Itu hikmah yang kita nak ambil Ustaz, jangan sangka buruk dengan Allah. Betul. Okey, baik Ustaz. Selain daripada dalam karya Ustaz ni Ustaz, Sembuh dengan Kalam Tuhan ni, bila saya boleh kata buku ni telah siap Ustaz, apa yang Ustaz rasa, ada tak sesuatu ataupun persoalan yang masih tinggal dalam kepala Ustaz, ataupun masih ada lagi persoalan yang cuba ingin dibangkitkan lagi, cuba ingin diluahkan lagi dalam buku ni Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya Ustaz, apabila kita berdepan dengan ujian, kita akan sentiasa mencari contoh-contoh ataupun figura-figura yang pernah berdepan dengan ujian yang sama ataupun ujian yang hampir sama dengan kita. Sebab fitrah manusia kita ni, kita sebagai manusia, bila kita pandang seseorang itu, bila dia berdepan dengan ujian yang sama ataupun ujian yang hampir lebih kurang sama dengan kita, dan bila dia dapat keluar daripada ujian itu, kita akan pasti nak tanya apa cara yang dia buat, apa tips yang dibuat, apa kaedah rawatan yang dibuat kan? Betul. Kita pasti akan nak tanya soalan yang sama. Jadi harapan saya Ustaz, apabila saya membukukan pengalaman peribadi berdepan dengan ujian, harapan saya apabila buku ini sampai ke tangan tuan-tuan perempuan, mudah-mudahanlah dengan tips yang saya kongsikan ini dapat menjadi peluang dan ruang kepada semua orang untuk turut sama keluar daripada masalah ataupun ujian yang sedang kita berhadapan. Dan tentunya lah Ustaz, bila kita baca Quran, rupa-rupanya Allah Ta'ala telah muatkan cerita para nabi, para rasul yang juga diuji dengan ujian yang lebih berat daripada kita. Contoh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Saya muatkan dalam buku ini cerita Nabi Yunus ketika mana Nabi Yunus diuji, ditelan oleh ikan nun. Nabi Yunus diuji, ditelan oleh ikan nun. Ujiannya 3 kali kegelapan. 3 kegelapan. Gelapnya apa? Saya telah perincikan dalam buku ini. Jadi kena dapatkan buku ini Ustaz untuk dapat tahu apa 3 kegelapan yang diterima, yang telah diuji kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Menariknya Ustaz, dalam Al-Quran Allah Ta'ala rakamkan doa yang diungkapkan oleh Nabi Yunus saat diuji dengan ujian itu. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran, dalam tafsir telah dicatatkan dengan asbab kalam ataupun doa inilah
Doa itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ikan nun tadi telah memuntahkan semula Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ke pesisiran pantai. Maknanya tuan-tuan, marilah kita membaca kisah para Nabi dan para Rasul. Kerana apa? Nabi dan Rasul, para Nabi dan Rasul mereka diuji dengan ujian yang paling berat. Dan contoh yang diberikan oleh mereka lah contoh yang terpuji untuk kita ikut sama-sama. Kenapa? Contoh mereka adalah contoh yang tepat untuk kita ikut. Wallahu'alam. Okey, baik. Jadi selain daripada poin ni Ustaz, ada tak poin lain yang Ustaz rasa bila pembaca-baca buku ni, dia dapat mengubah pandangan kita sebagai pembaca terhadap sesuatu perkara tu Ustaz? Baik Ustaz Ashraf, kita judulkan buku ini Sembuh dengan Kalam Tuhan. Sembuh dengan Al-Quranul Karim. Jadi apa yang saya cuba berkongsi iaitulah kita mesti melihat Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup kita. Jangan sama sekali kita jadikan Al-Quran itu hanya sekadar bacaan pembuka majlis. Betul Ustaz, betul. Ataupun sekadar bacaan ketika mana kita naik pangkat. Ataupun sekadar bacaan bila rumah kita diganggu makhluk halus. Kan? Bukan sekadar itu. Al-Quran mahu membawa kita lebih jauh daripada itu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Karena itulah Al-Quran mesti menjadi direction, pedoman kepada kita, termasuk ketika mana kita sedang dilanda ujian ataupun sesuka guna perkataan ketika kita disentuh ujian. Mesti kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kita. Ketika mana kita rungsing, ketika mana kita bimbang, tuan-tuan, bacalah helayan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti Allah Ta'ala tidak akan membebani kita dengan sesuatu bebanan, melainkan Allah Ta'ala tahu kita mampu untuk berdepan dengan bebanan tersebut. Maknanya Ustaz, bila kita berdepan dengan ujian, kita faham, ya Allah, Allah bagi ujian pada aku ini, Allah tahu aku mampu untuk berdepan dengan ujian ini. Bangkit Zarifi, jangan putus asa Zarifi, kuat semangat. Maknanya Al-Quran memberikan suatu kekuatan kepada kita bila kita membacanya dengan tadabbur. Okey, baik Ustaz. Dalam perjalanan Ustaz lah sebagai seorang penulis hari ini Ustaz, apa yang Ustaz harapkan terhadap diri Ustaz sendiri untuk karya-karya Ustaz yang akan mendatang selepas ni Ustaz? Sesungguhnya sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak buat kebaikan kepada manusia lain, pada orang lain. Ustaz Ashraf, bila saya berada hampir seminggu di Pesta Buku tempoh hari dengan Ustaz Ashraf lah kan? Betul. Saya seronok sekali melihat orang ramai datang berkunjung ke Reruai Karya Bestari dan Karangkraf. Saat orang ramai datang berpusu-pusu, datang untuk mencari naskah Al-Quran. Datang berpusu-pusu mencari naskah buku-buku agama, buku-buku motivasi. Contohnya mereka mencari buku bila ayat-ayat ataupun surah-surah pendek berbicara. Ya Allah, seronok saya lihat. Bila sahabat-sahabat mencari buku Dear Salihah. Kan? Betul-betul. Kan? Maknanya buku-buku inilah rupa-rupanya memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada orang. Jadi Ustaz, bila saya berada hampir seminggu di Reruai Karangkraf Karya Bestari dahulu, sempena Pesta Buku, meluap-luap semangat saya untuk terus menulis. Kenapa? Mudah-mudahanlah karya saya yang tidak berseberapa ini, karya yang biasa-biasa ini, apabila tuan-tuan dan puan baca dan beramal dengannya, mudah-mudahanlah saya dapat berkongsi saham pahala itu Ustaz. Kerana itu Ustaz, tak semua orang minat untuk dengar ceramah. Tak semua orang minat untuk datang kuliah. Tetapi ada orang yang saat dia membaca buku, ayat-ayat yang tertulis itu
dapat meresap masuk ke dalam lubuk hatinya. Jadi mudah-mudahan itulah hasrat saya Ustaz, buku yang tidak seberapa ini yang saya kongsikan ini dapat menjadi, kita sebut sebagai pemanis rasa lah, ataupun kunci lah, titik mula untuk membuka gedung ilmu, insya-Allah. Baik Ustaz, sebab Ustaz tadi dah mention pesta buku, Ustaz, itu merupakan pesta buku, maksudnya pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur yang pertama buat Ustaz sebagai seorang penulis time tu. Dengan Karang Craft. Dengan Karang Craft sebagai penulis karya Sembuh dengan Kalam Tuhan. Benar. Okey. Baik Ustaz, sepanjang seminggu 10 hari kita berada kat situ, macam-macam yang kita nampak, macam-macam gelagat yang kita jumpa time tu. Okey. Baik Ustaz. Jadi dalam karya Ustaz ni lah, Sembuh dengan Kalam Tuhan, Sembuh dengan Kalam Tuhan, kalau tadi kita bincangkan tentang harapan terhadap diri Ustaz sendirilah, apa pula harapan Ustaz kepada pembaca ataupun kepada generasi sekarang yang mana bukan sekadar membeli buku, tapi mereka dalam cara menerima penulisan ataupun menghargai cerita-cerita tempatan ni, khususnya buku-buku motivasi ataupun buku-buku yang berkaitan dengan kebangkitan melalui Al-Quran ni Ustaz. Ustaz Ashraf, saya amat tersentuh apabila ada pembaca yang beli buku ini, dia tag kita kan di IG sama ada di IG saya ataupun di IG Karang Craft ataupun Karya Bestari. Mereka buat tagging Ustaz. Kan mereka highlight kan, mereka tulis, mereka catat, ya Allah saya amat menghargainya. Betul. Kenapa? Mungkin saya rasa tulisan saya ni biasa-biasa je. Tetapi bagi teman-teman yang membaca dengan penuh hati dan yang paling penting beramal dengan setiap ayat Al-Quran dan hadis dan kata-kata motivasi yang tercatat dalam buku ini, Masya Allah, itu adalah suatu penguat kepada saya lah Ustaz, untuk terus berkarya. Dan yang paling penting, ingatan kepada saya Ustaz, setiap apa yang kita baca itu, jadikanlah ia sebagai teman dan jadikanlah ia sebagai penguat semangat untuk terus kita beramal dalam hidup kita. Kita baca, faham dan amal dalam hidup kita, dan jangan lupa kita berkongsi kepada sesiapa sahaja nilai kebaikan yang ada dalam buku ini Ustaz. Kita berkongsi kebaikan. Kalau Ustaz perasan, bila Ustaz cerita pasal ada yang buat tagging dekat buku Ustaz ni, betul, saya ada perasan ada beberapa. Dia bukan sahaja ada yang buat tagging, ada yang letak sticky note Ustaz, memang dia buat note, ada yang conteng, ada yang highlight dan macam-macam lagi lah, menunjukkan yang mereka betul-betul menghargai penulisan, khususnya buku-buku motivasi ni Ustaz. Kalau saya sendiri Ustaz, kalau saya berada di tempat Ustaz, saya sendiri pun saya merasa bangga Ustaz. Saya rasa seronok bila kita melihat kita punya karya dijadikan sebegitu Ustaz. Betul Ashraf, saya tak mampu untuk membalas jasa bakti, jasa baik tuan-tuan perempuan sekalian, para pembaca sekalian, tetapi saya sentiasa mendoakan tuan-tuan perempuan semuanya mendapat rahmat dan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, itulah Ustaz, kalau saya sendiri pun saya rasa something yang kita di-appreciate Ustaz. Betul. Kita di-appreciate walaupun yalah Ustaz kata buku ni hanyalah sekadar tulisan, hanya sekadar catatan, tapi dia alhamdulillah dapat menjadi manfaat dan rujukan kepada orang lain Ustaz, insya-Allah. Okey, baik. Yang terakhir Ustaz, alhamdulillah, soalan terakhir dari saya Ustaz. Kalau satu hari nanti Ustaz, orang melihat semula perjalanan penulisan Ustaz ni dengan karya Sembuh dengan Kalam Tuhan ni Ustaz, dengan tema yang cuba Ustaz bawakan, tema yang cuba Ustaz angkat, bangkitlah dari ujian yang kita hadapi pada hari ini Ustaz. Ustaz sebenarnya mahu dikenali ataupun dikenang sebagai seorang penulis yang macam mana Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada saya Al-Fadhil Ustaz Ashraf, saya secara peribadi, saya ini tidak perlu dikenang. Dia tidak perlu tak perlu dikenang, tak perlu disebut-sebut, tidak perlu. Pada saya yang paling penting ialah ayat Al-Quran yang tercatat dalam Al-Quran, kitab Al-Quran dan ayat Al-Quran yang saya telah cuplik dalam buku ini. Inilah yang paling penting untuk kita beramal bersama. Kan? Kenapa? Antaranya Ustaz pada muka surat 157, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 153, Allah menyatakan kepada kita, wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian semua kepada Allah itu dengan dua jalan. Yang pertama jalan sabar,
dan yang kedua jalan solat. Solat. Jadi ini dua jalan yang Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran. Bila ada masalah, dua jalan inilah caranya untuk kita minta tolong kepada Allah. Jalan sabar itu ada perincian tafsirnya yang saya telah perincikan dalam buku ini. Dan jalan yang kedua iaitulah jalan solat. Jadi inilah dua cara, dua jalan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua apabila kita berdepan dengan apa juga masalah bila kita berdepan dengannya, maka kembalilah dengan dua jalan ini, Ustaz. Makanya Ustaz, bila nak jawab soalan Ustaz tadi, maknanya Al-Quran merupakan peta kehidupan kita. Okey. Al-Quran merupakan panduan kita. Marilah kita kembali kepada Al-Quran, selamat kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey. Baik Ustaz, kita dah sampai ke penghujung cerita Ustaz. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Sama-sama, Ustaz. sudi luangkan masa untuk sesi podcast kita hari ini. Alhamdulillah banyak input, banyak perincian, banyak penjelasan yang Ustaz dah sampaikan yang boleh kita kata para penonton ambil iktibar, ambil pengajaran, jadikan rujukan dalam kehidupan kita hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton episod kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe akaun kami di TikTok dan YouTube. Dan sampai jumpa lagi. Saya Muhammad Ashraf dan ini draft pertama Cerita Sebelum Buku.